Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-gurunya dihormati serta rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Tunjang Kesetiaan Perlembagaan dan Kedaulatan Negara. Hadirin yang saya hormati, Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang menjadi perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dalam membina sebuah negara yang aman, bersatu padu dan makmur. Selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969, negara menyedari bahawa perpaduan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Justru, rukun negara diperkenakan bagi menyatukan rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya di bawah satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Dalam pidato ini, saya ingin memberi tumpuan kepada 3 prinsip penting rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang. Ketiga-tiga prinsip ini sebenarnya berkait dan menjadi asas kepada kestabilan negara kita. Hadirin sekalian, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara mengajar kita supaya mencintai tanah air yang menghormati institusi yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu sebagai lambang perpaduan negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku dimainkan atau mengibarkan jala gemilang pada bulan kemerdekaan. Sebaliknya, kesetiaan ialah sikap yang dizahirkan melalui tindakan seperti mematuhi undang-undang, menjadi keamanan, menghormati kepelbagaian kaum dan berusaha menjadi rakyat berguna. Sebagai pelajar, kesetiaan kepada negara dapat dibuktikan dengan belajar bersungguh-sungguh, menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan mengamalkan semangat perpaduan bersama rakan-rakan tanpa mengira rakam-rakam. Sesungguhnya, masa depan negara bergantung kepada generasi muda yang mempunyai jati diri dan semangat patriotisme yang tinggi. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua yang ingin saya sentuh ialah keluhuran perlembagaan. Pelbagai persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia. Di dalamnya terkandung hak dan tanggungjawab rakyat, kuasa kerajaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta hak-hak kaum lain yang turut dipelihara. Keluhuran perlembagaan memastikan setiap rakyat mendapat layanan yang adil dan seksama. Tanpa perlembagaan, negara akan kehilangan arah dan mudah terjerumus ke dalam konflik. Oleh itu, setiap rakyat harus menghormati serta menghormati kepentingan perlembagaan demi mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Dalam sesebuah negara yang bertamadun, tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Sama ada rakyat biasa maupun pemimpin, setiap individu tertakluk kepada undang-undang yang sama. Inilah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sekiranya undang-undang dipandang remeh, maka gejala jenayah, rasuah, penipuan dan penyalahgunaan kuasa akan semakin berleluasa. Sebaliknya, apabila rakyat menghormati undang-undang, negara akan menjadi lebih aman, selamat dan dihormati di mata dunia. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan mematuhi peraturan sekolah, bersikap jujur dalam peperiksaan, menghormati hak orang lain dan mengelakkan perbuatan buli serta vandalisme. Nilai-nilai ini mungkin kelihatan kecil, namun sebenarnya menjadi lentihan untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab pada masa hadapan. Hadirin yang saya hormati, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang bukan sekadar ungkapan yang dihafal ketika perhimpunan sekolah. Ketiga-tiganya ialah prinsip yang perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian.
Jika setiap rakyat memainkan peranan masing-masing, maka Malaysia akan terus kekal aman, bersatu padu dan dihormati oleh masyarakat dunia. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai pedoman hidup, bukan sekadar lafaz di bibir tetapi amalan dalam setiap tindakan. Sesungguhnya, negara yang kuat bermula daripada rakyat yang bersatu, berdisiplin dan menghormati undang-undang. Sekian, terima kasih.